Assalamualaikum. Selamat tengah hari siap awak. Allah sedap sungguh makan nasi sayur jambu golok ni. Nak habis musim dah ni. Kalau musim ni kena buat. Wajib kena buat sayur jambu golok ni. Kalau tidak teringat-ingat je nak buat. Habis musim tak boleh nak buat dah lah. Kena tunggu tahun depan pula. Jom ikut Mak T kita buat sayur jambu golok. Kita panggil Mak T panggil jambu golok ni, ada orang panggil gajus. Buah terai pun ada juga. Bolehlah panggil benda-benda pun. Jadi buah ni lah, buah jambu golok ni. Mula-mula kita basuh bersih-bersih dulu buah jambu tu. Lepas tu kita cincang. Cincang ginilah, cincang kasar-kasar gitu. Ikutlah nak cincang ke, nak hirih ke, nak kabur benda pun boleh, tak ada masalah. Cincang lah sikit-sikit tu. Potong kecil-kecil gitu. Wah sedapnya. Dia berair. Ada jambu golok ni dia ada banyak jenis. Ada hok jenis manis, ada hok jenis kelak. Dia ada kelak sikit-sikit lah. Tapi rasa dia tetap sedap jugalah. Lepas cincang-cincang semua tu, kita bubuh garam sikit. Mau nak ramah buang air dia. Kalau hok jenis manis tu, buang sikit-sikit je air. Tapi kita beli kedai kan, kita tak tahu dia ni hok jenis manis ke kelak ke rana. Jadi kita ramah je lah. Buang sikit sebab hok Mak T tanam kat rumah Mak T dia manis. Jadi air tu kita buang sikit je sebab sayang nak buang dia manis. Ni hok kita beli kedai. Jadi kita ramah buang air tu, janganlah sampai kering sangat. Buang air sikit-sikit je. Lepas tu kita bubuh dalam periuk. Ni isi ikan selayang. Hari ni Mak T nak buat isi ikan segar ni. Jadi Mak T buang kepala, buang ekor, buang kulit dia tu, macam nak buat kepuk tu. Basuh bersih-bersih. Lepas tu kita kikir, ambil isi sahaja, tulang buang lah. Allah bubuh gitu. Bubuh ikan, lepas tu bubuh lada. Nak letak lada besar boleh. Hari ni tak ada lada besar, lada jarum pun boleh. Lepas tu bubuh santan. Benda ni sukatan dia lebih kurang je lah. Main campur-campur je, banyak ke terlebih ke tak ada masalah. Lepas tu ni sotong ni. Buah jambu golok ni mari sekali dengan musim sotong. Kalau ada sotong, ada buah jambu golok. Jadi kita bubuh sotong, bubuh tu belacan sikit. Lepas tu garam. Allah sedapnya. Lepas tu ni gula sikit. Kalau jenis buah jambu golok hot manis tak payah bergula dah. Tapi hot ni dok manis mana rasanya, bubuh gula lah, bubuh ajinomoto sikit. Kucah-kucah bubuh atas dapur tu. Lepas tu tunggulah sampai dia masak. Allah, senang sangat-sangat je. Tapi jarang-jarang boleh buat ni sebab musim dia mari sekali-sekala je. Ikan tak ada ikan, kita bubuh ikan gitu. Lepas tu kita boleh penyek-penyek gitu. Kalau tak ada ikan segar, kita nak bubuh ikan kukuh, isi ikan kukuh pun boleh juga. Kejap je masak dia. Bila masak dah tu belaka, Allah boleh rasa. Boleh tambah lah kalau garam ke gula ke tak cukup rasa tu. Boleh tambah. Kita Mak T nak test dulu. Sedap ni, dok sabar. Dok payah lauk lain dah. Lauk ning je. Berjeluk makan nasi. Hari ni kita nak suruh Master Chef Mak T ni tolong rasa luluh kedok luluh Kak Mak T ni. Rasa Kak. Sedap kedok ni. Sedap lah tu. Kalau angguk-angguk kepala tu sedap. Saya awak kena buat. Musim nak habis dah ni. Jangan tunggu lama-lama. Cari buah jambu golok tu. Makan dengan ikan goreng je. Ada pula budu ke belacang ke. Memang nyakut molek. Jangan jangan cuba cuba sedap ni. Walaupun ada nama lain, macam-macam nama ada. Tapi barang sedap ni, barang jadi. Selamat mencuba.